Sini kau. Okay. Thank you so much. Wow, hebat kau Kau booking satu club, orang lain pun tak ada. Aku tak nak diganggu. Okay. Ni, aku nak tanya. Bila kau nak start kerja? What? Are you serious? Aku baru balik daripada Australia. Kau dah tanya aku bila aku nak kerja? No way! Yalah, aku bukan apa. Kalau kau dah kerja, aku boleh tumpang dekat company bapak kau. You don't have to worry, okay? Sebab once aku take over je company bapa aku, kau akan jadi manager dekat situ. Kita pun nak dengar. Cheers. Yeah. Aku nak tanya. Kenapa kau balik sini? Bapa aku. Dia ugut aku, dia cakap dia nak cut off everything. Itulah, kau kan satu-satunya anak dia kan. Ya, tapi kau pun tahu aku tak minat bisnes-bisnes ni. Faham? Nenek kau dekat sana, bagi kau balik pula. Dia dah tua dah. Dia dah tak larat nak jaga aku. Dia pun suggest untuk aku balik KL. Kenapa kau tak nak balik sini? Kalau aku, bapak aku macam tu, kaya raya, aku everyday enjoy tau. Ya, memang. Memang aku kaya raya, mewah, banyak duit. Tapi apa yang aku tak ada? Kasih sayang. Dah lah, we don't have to worry about that. Boleh tak aku tak nak cerita pasal benda-benda ni semua? Aku tak nak stress. I just want to have fun. Let's have fun.